Hai. So, hari ni aku nak buat video unboxing. Setelah sekian lama aku tak buat video unboxing barang. So, hari ni kita akan buat lah. Disebabkan aku dapat banyak gila parcel. Tadi aku keluar beli kopi. So, masa nak balik tu nampak ada abang GMT kat depan rumah aku. Dia tengah letak barang parcel aku yang aku belilah. Antaranya adalah ni, kotak sebesar alam ni. Pasal ada yang ini. Yang ini, yang juga ini. So kita akan unboxing satu persatu. Dan alamak. Dan aku akan unboxing kotak yang besar ni. Yang ini adalah aku tahu apa. Memanglah aku tahu sebab aku yang beli. Tapi actually disebabkan banyak sangat aku beli, so macam aku terlupa apa yang aku beli tau. Tapi yang kali ni aku tak lupa lah. Sebab benda tu memang barang yang besar. So dia akan letak dalam kotak lah. Ya Allah, aku beli dua weh. Satu yang ni, satu lagi ni. Kenapa aku beli sampai dua? Aduh, dah Syahidah. Aduh. Apa ni keropok pilihan? Ni adalah nachos. Nachos ni nachos. Okey. Tak apa, kita buat kudap-kudapan . Macam mana lah kau nak kurus. Beli itu, beli ni. Okey, so kita akan tengok yang ini pula. I'm not sure what it is. Tapi dari Puncak Alam. Jom kita tengok. Oh, ini tomato, white tomato untuk cerahkan kulit. Okey. Aku agak macam ralat lah sikit beli ada produk ni dengan ada satu lagi produk dia berunsurkan gandum, susu dan juga kacang. Untuk pengetahuan korang, hari tu aku pergi buat rawatan alignment body sebab aku ada scoliosis. So, bila buat scoliosis tu, dia adalah side effect. Buat rawatan scoliosis tu dia ada side effect dia. Di mana aku, ni dia tulis kat sini. Kena buat senaman macam ni, kena tuam ais dekat badan, kena tidur kat katil yang tak boleh terlampau lembut. Lepas tu sapu lulur lah, limau dengan kapur. Dan di antaranya ada elakkan pilihan pantang, elakkan makan tomato. Tapi korang tengok ni, aku beli apa? White tomato. So aku tak boleh makan lah. Lepas tu dia kata tidak digalakkan bagi yang sakit sendi tulang belakang dan sendi-sendi lain. So aku beli saja, aku tak boleh makan. So aku macam sama ada aku nak bagi orang ataupun aku simpan sampai tahun depan baru aku makan. Tengok expired dia bila. Oh, expired dia 2027. So bolehlah aku simpan. Sampailah aku rasa macam aku dah boleh buang pantang tu, tak perlu nak pantang-pantang apa-apa. Dan tak boleh makan pulut, tak boleh makan kekacang sebab dia bisa-bisa angin. Dan termasuklah kicap. Aku macam kicap. Aku suka kot kicap. Kalau tak ada kuah aku memang akan makan nasi dengan kicap. Tapi tak apa. Untuk proses berpantang ni aku pantang lah, jaga makan betul-betul. So tak boleh makan soya, tahu, tempe, tauge dan juga gandum. It's okay. Tak apa. Kita simpan ni sampailah tahun 2027 baru kita makan. Oh, before bulan 1 2027. So mungkin insyaAllah tahun depan, hujung tahun depan lah aku makan. Okay, so kita tengok yang ini pula. Dia kata kena rakam video. Sila pastikan anda merakam video semasa buka buku anda. Okay, so ni bukti aku merakam unboxing. Actually aku tak ingat apa. Aku tak ingat apa benda ni. Kita kena buka sampai habis lah sebab kita nak pastikan apa benda yang kita beli ni. Oh. Kerepek Alif Syukri. Kerepek udang lah, comel je, bekas dia kecil Cidang kepala udang. Aku ni kalau produk Papa Laris, Alif Syukri, aku sentiasa support sebab dia bayar zakat. Baru-baru ni dia bayar zakat 2 juta weh. 2 juta. So bayangkan, cuba imagine berapa banyak keuntungan yang dia
dapat lah berdasarkan daripada bisnes dia kan, yang macam-macam tu Dia jual macam-macam dia jual sabun, jual shampoo, jual handbag, jeruk mangga, jeruk jambu batu. Lepas tu yang terbaru ni dia jual pokok pula. Dia jual pokok dengan jual batu. Aku macam okay, yang dia jual tu satu hal, yang membeli tu kenapa korang beli? Kenapa korang beli pokok dia, batu-batu tu? So ni aku nak try lah nanti. Okay, the last barang ni agak berat. Memang berat pun. So okay, dalam kotak ni, buka lah. Bersemut. Kenapa bersemut ni? Tak tahulah, kat bilik aku ni. Mungkin sebab aku manis kot. So ada semut. Tak cukup manis kat badan aku, semut pun nak pudung. Wow. Okay. Alright. So macam biasalah, dia masih akan bagi kad. Macam hai awak, terima kasih atas sokongan, yada bla bla bla. Lepas tu ini adalah produk dia. Ini kita buka ni, dia punya bubble wrap ni. So dia bagi ni, dia bagi 2 lah, sebab dia, aku beli ada 4 botol. Satu tujuan mandi aura bunga, gel mandi aura 7 bunga. Lepas tu macam biasalah, masih aku beli yang bidara punya. And then ada yang aku macam dapat tahulah, dia yang baru punya semambu ke apa tah? Semambu kan. Ini ada. Ini dia. Daun semambu katanya sesuai untuk yang macam yang demam-demam tu, yang macam imun rendah, boleh mandi semambu ni, hilang demam. Lepas tu dengan kemuning hitam. So korang tahu tak, aku beli dekat Live, satu botol ni RM22 tau. Tapi aku beli kat Live 4 botol ni aku dapat dalam cuma RM57 je. Lepas dah tolak voucher redeem apa semua tu lah. So satu botol ni jatuh RM14 je korang. Murah gila. Nasib baik aku cepat-cepat beli dekat Live. So aku dapat daun bidara, dapat mandian aura 7 bunga, daun semambu dengan kemuning hitam. Alhamdulillah. Okay, so habis dah. Ni white tomato. Ini kepala udang yang berperisa salted egg. InsyaAllah aku nak rasa. Lepas apa lagi? Ni. Ini kerepek nachos. Favorite aku. Kalau aku nak beli kerepek, memang aku prefer nachos. Tu yang beli sampai 2 pack tu. Sampai tak sedar. Apa tu add to cart sampai 2 pack. Okay, korang, itu sajalah session unboxing aku. Lepas ni aku nak buat video BE 3 video. So insyaAllah doakan aku konsisten. Biarlah tak perfect pun, buat je video. Okay, doakan aku korang supaya aku dapat naik rank ambassador sebanyak 10,000 PGSV dan aku boleh konsisten upload video BE. Okay, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum.